Ini pertama kali aku ada smart glasses. Tapi yang ni versi budget punya, korang boleh dapatkan bawah 400. Korang bayangkan pakai cermin mata boleh tangkap gambar, boleh dengar lagu, boleh angkat call. Korang juga akan dapat kain, cermin silau, cermin hitam yang boleh ditukar. Dapat beg kain cermin mata ni mudah nak simpan, penyesuai speaker pada telinga, magnetic charger cable dan user manual. Tak faham tengok je ni. Kalau korang tengok cermin mata ni, korang akan nampak bulatan flash. Lepas tu tepi ni pula ada kamera. Atas ni ada butang power on, ada butang AI. Lepas tu ada touchpad. Touchpad ni boleh kuatkan volume, slowkan volume, boleh direct translate. Lepas tu ada tempat charge kat situ. Lepas tu kat bawah ni pula, korang tahu apa? Ini ada speaker. So korang boleh dengar lagu daripada cermin mata ni. Dan cermin mata ni cantik, cuma bahagian tepi tu agak besar sikit. Tak apalah sebab dia muatkan banyak gadget kan dalam tu. Korang kena download aplikasi Lensomo. Dekat sini korang boleh manage korang punya cermin mata. Lepas tu dia ada bagi guide jugalah. Tekan butang ni untuk apa, tekan butang tu untuk apa. Korang tengok sendiri. Ini antara feature menarik, direct translate. So korang pakai je cermin mata tu, dia ada mikrofon. So korang pergi keluar negara, korang boleh faham apa yang orang cakap. Ada macam-macam bahasa. Korang tengok, banyak gila bahasa. Korang juga boleh tangkap gambar pakai cermin mata tu. Tekan je butang pada cermin mata atau butang pada apps. Dan inilah hasilnya. Walaupun tak berapa cantik, yelah sebab barang murah kan, tapi bolehlah suka-suka buat tangkap gambar momen-momen macam tu. Tapi kalau kita edit jadi HD, tetap aja cantik. Lepas tu dia boleh record audio. Dia ada juga feature Ask AI. Pakai cermin mata tu dan kita tanya, dia boleh jawab. Kalau korang suka dengan smart glasses budget ni, korang boleh beli di beg kuning.